tu? Uish, ada yang masak-masak di sini. Yes. Kita berjaya masuk ke istana. Jom kita naik. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Hari ni tak ada aktiviti apa-apa, cuma kami nak pergi melawat Abi punya bos, punya husband. Bukan melawat kot, ziarah. Sama lah tu, dah meninggal. Kita orang pergi ke kubur lah nanti, nak tengok macam mana sempat ke tak. Jadi stay tune guys, apa yang kita buat hari ni, korang enjoy je lah. Okay, bye. Wahai saudara Muhammad Rasul, semasa hidup dahulu mungkin saudara ada melakukan dosa sama ada Saya pandai baca jus. J Z U S. Ya, saya Okay, sekarang kita berada di Bangi Avenue di BC ya. Hah? Oh, dalam mall. Yes. lah. Timur apa? Bangi lah. CS. CS lah. CS. Abang punya apa tu? Wafer coklat. Mochi. Seronok korang pau Abi. Okay, bye-bye. Sekarang Abi kat Bangi Avenue dalam CS. Korang nak pergi main taman ni lain pada lain sikit guys. Stay tune. Okay, bye. Nak pergi taman, guys. Kat mana? Ha? Toilet dulu Okey, tak sabar. Baby jangan pegang mic tu. Mari bergoyang yang Ha? Kau mana? Cepatlah cakaplah. Okay guys, sekarang ni kita ada kat Miss kat mana entah. Kita nak buat apa guys sekarang? Kita nak mencari jalan yang takkan jumpa sampai bila-bila. Let's go. Yalah Miss, nak cari jalan keluar. Jalan keluar. Kita berada di suasana yang begitu. Baby. Adik. Oh. Jalan ni kot. Guys, sekarang ni Adakah jalan ni betul bang? rasanya betul kot. Kita cari dulu, tengok dulu. Oh, ada flamingo guys. Pergi jumpa Zah. Pergi sentuh. Apa tu? Uish, ada yang masak-masak di sini guys. Uish.
benda ni kena kisah sini. Okey, patah balik lah. Jom, kita patah balik. Habis rasa kita dah sesat ni. Kita tak jumpa jalan keluar ni bang. Ni ke betul ke? Tak salah. Padi. Kita jumpa. Kita nak pergi ke tu. Ke Castle, Istana Bunian. Sejak dah bunyi. Kita jumpa lagi petunjuk bang. Kita jumpa petunjuk. Tunjuk. Ni monyet. Monyet. Pisang. Pisang. Oh. Jom, let's go. Kita nak cari adik dengan abang guys. Adik dengan abang. Adik dengan baby. Dengan baby. Adik dengan baby hilang. Ni pintu kita masuk tadi. Oh, kita jumpa ramai-ramai. Mas, jangan clear dulu bang. Dia rasa kita dah cara sesat. Keep going. Giru. Tantah di jalan Kita keluar. tak jumpa jalan keluar bang. Tidak. Ada lagi. Kita nak pergi ke atas sana guys. Sana nak naik atas tu je. Istana Macam mana nak Bunian. naik atas? Untuk selamatkan diri kita. Agak. Kita jumpa lagi petunjuk bang. Gajah. Ush. Baik. Gajah. Tadi kita jumpa. Kita jumpa monyet. Lepas tu gajah. So, tak tahu makhluk apa tadi. Tak tahu lagi makhluk apa lagi kita jumpa. Itu petunjuk. Kita jumpa adik. Kita percaya Adik, jumpa adik. Dia percaya jumpa Ya adik. Allah. Baby mana baby? Baby mana baby? Kita hilang Baby baby. mana? Baby mana? Yes. Kita berjaya masuk ke istana. Ni tangga dia guys. Kita jumpa tangga dia guys. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Naik. Jom, Atas kita ada naik. baby. Harap-harap baby ada kat atas guys. Ya guys. Ya. Harap-harap baby ada kat atas. Wah, kau kena nampak dunia yang sebenar. Ada yang pancut. Mana baby tak ada. baby? Tak ada baby lah guys. Baby tak ada. Baby tak ada lah. Inilah jalan-jalan yang kita lalu tadi guys. Begitu berliku-liku jalannya. Jadi kita harap baby selamat lah. Baby Jom selamat kita cari lah. baby. Jom kita cari baby. Kita cakap dia nak balik. Jom, dia turun balik. Jom. Okey, kita cari balik baby. Kita Harap turun kita balik. keluar tadi jalan yang sama. Yes. Dapat jalan keluar. Tengok guys, begitu liku-liku hidup. Takut jatuh. Hampir jatuh. Okey tadi dek, Abi rasa macam kita main kita cari yang jalan sesat tu kan. So Abi risau Abi tak jumpa adik. So macam mana perasaan adik bila kehilangan Abi dengan Ami tadi? Takut. Seram. Lagi yelah, takut lah korang nak cari ni kan. Susah tak? Senang je sebenarnya, tapi lupa jalan mana.
Jangan lupa like, komen, share, subscribe di bawah. Okay, bye. Bye.